Assalamualaikum Puan, boleh perkenalkan diri? Waalaikumsalam. Saya Dr. Azlina daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan. Okey, soalan saya doktor. Yang pertama, apakah pendapat doktor tentang program yang dianjurkan oleh pihak sekolah pada hari ini? Okey, pada hari ini sekolah Seri Pancing, Sekolah Menengah Seri Pancing mengadakan Hari Kesedaran Vape dan Rokok untuk pelajar lelaki dia. Dan saya rasa ini adalah satu program yang amat bermakna, amat penting sebenarnya kepada remaja-remaja kita pada hari inilah. Dan saya amat harap dia diteruskanlah selepas pada ini. Dan soalan terakhir saya, apakah harapan ataupun kata-kata doktor kepada murid-murid sekolah kami? Okey, harapan saya, saya Dr. Azlina daripada Felda. Saya sangat suka datang sebenarnya ke sekolah menengah Seri Pancing ni sebab dia student dia ramai Felda kan, pemerok Felda. Saya nak bagi harapan kat you all, walaupun kita daripada Felda, actually we are good, ya kan? Dan kita adalah you all semua adalah remaja-remaja yang hebat, yang mana adalah bakal-bakal engineer, bakal-bakal doktor, bakal-bakal cikgu. So janganlah terpengaruh dengan keadaan sekeliling you all, yang mana pengaruh dadah, pengaruh rokok, sebab you all semua boleh jadi orang-orang yang hebat di masa akan datang. Terima kasih doktor. Okey.